Hari ini Anjung Niaga Masjid Hasanah menerima lawatan daripada mana tuan? Felda seluruh Malaysia. Jadi macam-macam negeri lah. Jadi satu sejarah jugalah. Macam mana tuan? Tuan Haji Yusof. Ini peristiwa syarat Selaku menarik. koperasi AJK Koperasi. Azam pula. Boleh cepat sikit cakap. Okey. Ni lawatan lawatan daripada jadi, wakil selamat datang lagi kepada semua ya. Kita pun dah azan nanti, lepas ni kita terus sembahyang solat. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Masuk gambar Tuan Haji tu je, bukan benda. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia, ya. Bagus. Ada Sarawak. Tak tahu saya wilayah Alustak. Alustak. Alustak ada macam ni. Masjid-masjid ada kedai-kedai macam ni. Ada. Merbuk tu Tuan Ustaz apa? Ustaz apa nama? Azizan. Ini ada daripada Kedah ya. Jadi jemputlah tengok-tengok ya. Mana yang boleh dijadikan contoh, buatlah sebagai contoh ya. Kita digalakkan semua masjid buka ya. Buka kedai-kedai macam ni. Jadi kita tak perlu pergi ke kedai-kedai orang lain yang bukan geng kita tu. Jadi lebih baik kita tolong-menolong sama Islam. Apa pendapat Tuan Haji dengan lawatan pada hari ni? Tuan Haji siapa nama? Haji Sulaiman Kasim. Daripada Tawau Sabah. Tawau Sabah. Selamat datang. Jauh. Terima kasih. Jauh bah. Jadi pendapat saya bagi pendapat saya memang baiklah ada aktiviti masjid ni untuk ahli kerja masjid, untuk ahli koperasi berarti kan. Jadi balik esok apa rancangan Tuan Haji? Mungkin Tuan Haji imam di sana Masjid Sabah ke? JD je lah, JD. Apa rancangan ada? Akan Jadi cubalah buat ya Tuan Haji, ada ruang-ruang tu kecil-kecil kita cuba dulu. InsyaAllah berjaya. Terima kasih Tuan Haji. Selamat datang. Ada chief dia ada? Ada ketua lawatan tak ada? Kita ini dikunjungi oleh pegawai masjid dan juga jemaah ya daripada Felda. Daripada Felda seluruh Malaysia ya. Ini saya sebelah wilayah. Saya suka buat YouTube. Jadi ketua dia siapa? Ketua lawatan. Tuan Haji ni. Tuan Haji nampak segak dan kuat ni. Mesti boleh jadi ketua kan? Dia jadi ketua lagi ni. Dah, cuba beri maknanya pandangan lah dengan lawatan pada petang ni. Lawatan ke Masjid Hasanah.